keluasan tanah terbiar di negeri Terengganu mengikut data tahun 2019 seluas 7,862 hektar. Tanah terbiar dengan maksud dan takrif tanah milik, sama ada milik individu ataupun milik syarikat, ataupun tanah yang telah diwartakan berkeluasan 1 ekar ke atas dan terbiar tak dimajukan selama 3 tahun berturut-turut. Kalau tengok dengan angka melebihi 7,000 hektar, memang dia satu kerugian besar kepada negeri. Jumlah tanah terbiar yang telah berjaya dimajukan daripada tahun 2019 sehingga tahun 2025 seluas 1,485 hektar yang telah memberi manfaat kepada seramai 1,063 orang petani di seluruh negeri. Secara spesifik di daerah Setiu, luas tanah terbiar ialah 1,519 hektar yang berjaya dipulihkan 475 hektar yang telah memberi manfaat kepada 131 orang petani. Pemulihan yang dibuat itu meliputi penyediaan infrastruktur tanah seperti sistem peparitan, pagar pembersihan tanah, dan di antara tanaman yang menjadi pilihan ialah tanaman-tanaman jangka pendek dan jangka panjang, macam pisang, jagung, labu, tembikai, kelapa, sayur-sayuran, ubi dan beberapa tanaman lain. Jadi di samping peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan melalui KPKM, kerajaan negeri juga menyediakan insentif bagi pembangunan tanah terbiar, dan satu jawatan kuasa task force pemulihan tanah terbiar telah ditubuhkan pada tahun 2021. Di antara tugas jawatan kuasa task force ini ialah menyediakan database, kemudian mengkaji faktor-faktor dan menyediakan satu pelan bertindak di samping bajet sebanyak RM2 juta yang disediakan oleh kerajaan negeri. Bila dibuat siasatan di lapangan, kita dapati realiti di lapangan kepada pemilik tanah terbiar ni ada 3 keadaan. Yang pertama, tuan tanah tak ditemui. Ini khususnya bagi tanah syarikat yang ada banyak nama dan tuan dia ada di serata curug negara. Yang kedua, tuan tanah ditemui tetapi tak bersedia untuk memajukan tanah. Selalunya jawapan yang paling rutin kita terima, tak apalah kita simpan buat saka untuk anak-anak. Jadi tinggallah tanah itu kekal terbiar. Dan yang ketiga, tuan tanah bersedia untuk memajukan tanah. Yang ini kita akan bantu. Dan melalui Pelan Strategik Pertanian Terengganu 2024-2030, kita telah mengenal pasti seluas kira-kira 1,924 hektar lagi tanah terbiar, termasuk tanah sawah terbiar yang berpotensi dan disasarkan untuk dipulihkan. Antara yang sedang giat dipulihkan sekarang ni ialah tanah sawah padi di skim pengairan Kampung Jelapan dalam Ledeng Yang Berhormat Langkap seluas kira-kira 700 hektar yang dimajukan sejak daripada tahun 2007 lagi dengan kos lebih daripada 40 juta ringgit, tetapi terbiar tak berjaya dihijaukan. Sekarang ni sedang dimajukan oleh sebuah syarikat pelabur tempatan Kudusi Global. Dan Alhamdulillah bulan lepas kita menyelesaikan satu isu. Sebab bila tanah padi kita nak majukan secara komersial, kita perlukan pekerja. Rupa-rupanya orang tempatan kita tak bersedia untuk menjadi pekerja di sawah-sawah padi. Jadi terpaksa kita cari tenaga kerja asing, dan tenaga kerja asing dalam sektor sawah padi ini tidak pernah ada di mana-mana tempat di Malaysia. Kerana itu dia memerlukan satu perbincangan, memberi kefahaman kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, dan Alhamdulillah bulan lepas kita telah mendapat kelulusan sejumlah pekerja asing untuk bekerja di sektor sawah padi. Jadi dia akan memudahkan lagi usaha kita untuk memajukan, dan kalau 700 hektar ini berjaya dihijaukan, dia akan jadi satu lagi sukses story kepada sektor pertanian negeri Terengganu. Terima kasih. Soalan tambahnya, apakah insentif yang disediakan oleh kerajaan bagi program pembangunan tanah terbiar ini, dan
cadangan jenis-jenis tanaman yang sesuai. Pengusaha-pengusaha ataupun tuan tanah yang berminat untuk membangunkan tanah terbiar boleh memohon insentif melalui Jabatan Pertanian mengikut kesesuaian tanaman berserta dengan ada syarat-syarat yang ditetapkan, di antaranya tanah itu mesti tak kurang daripada 1 ekar ke atas, dan di antara tanaman yang disyorkan ialah tanaman buah-buahan jangka panjang macam kelapa, tanaman buah-buahan jangka pendek seperti betik, tanaman sayur-sayuran dan tanaman kontan cash crop dengan izin, dan juga pembangunan industri kelapa. Ini di antara fokus yang kita kaji, tanaman-tanaman yang mampu menjana ekonomi dan pendapatan kepada rakyat kita. Terima kasih.